Kalau duit dalam bank selamat, kenapa rakyat mula panik bila mata wang jatuh? Sekarang ini Indonesia sedang berdepan dengan tekanan yang besar bila nilai rupiah jatuh ke antara paras terendah dalam sejarah. Bawah RM17,400 untuk setiap 1 USD. Nampak macam sekadar nombor dekat news sahaja tuan-puan. Tapi hakikatnya tuan-puan, bila mata wang sesebuah negara mula lemah, kesannya perlahan-lahan masuk ke dalam kehidupan rakyat biasa. Harga barang import boleh naik, kos bahan api boleh terkesan, kos bisnes meningkat, kuasa beli rakyat makin mengecil. Dan benda yang paling ramai tak sedar tuan-puan, kadang krisis keuangan ini bukan bermula dengan bank yang runtuh. Dia bermula dengan keyakinan terhadap mata wang yang makin hilang. Sebab itu, Bank Indonesia sampai terpaksa ketatkan pembelian dolar. Nak beli lebih USD 50,000 sebulan, kena bagi dokumen sokongan. Kenapa tuan-puan? Sebab bila terlalu ramai mula tukar duit tempatan kepada dolar, itu tanda orang mula cari perlindungan nilai tuan-puan. Ini bukan kali pertama benda macam ini berlaku dalam dunia. Bila ketidaktentuan geopolitik meningkat, bila perang mula ganggu ekonomi, bila pelabur mula takut tuan-puan, aset pertama yang biasanya dicari adalah dolar, emas dan aset perlindungan nilai. Bukan sebab orang nak cepat kaya lagi tuan-puan, tapi sebab orang takut nilai simpanan mereka makin mengecil. Dan ini poin yang paling penting tuan-puan. Ramai orang ingat risiko keuangan cuma berlaku bila kita tak ada duit. Sebenarnya tuan-puan, kadang risiko sebenar berlaku bila duit yang kita pegang makin hilang nilai sedikit demi sedikit. Senyap, perlahan tapi berpanjangan. Sebab itu, ramai orang simpan emas tuan-puan. Sebab mereka faham satu benda ini. Mata wang boleh jatuh, polisi boleh berubah, ekonomi boleh bergoyang. Tapi emas dah bertahan simpan nilai merentas perang, krisis dan kejatuhan mata wang sejak ribuan tahun. Dunia sedang berubah tuan-puan. Persoalannya, kita masih simpan duit semata-mata atau kita dah mula fikir tentang nilai?